Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para pelajar sekalian, terima kasih kerana masih lagi mengikuti pelajaran bersama cikgu. Hari ini cikgu nak bawa topik yang kedua, masih lagi dalam bab algebra, iaitu algebra 002 ya. Okey, dalam kelas sebelum ni kita ada buat persamaan linear lah, menyelesaikan persamaan linear menggunakan teknik algambar. Hari ini kita tengok pula kepada algebra 0.2 ni, iaitu pengembangan menggunakan kurungan. Okey, misalnya kita ada persamaan 3 dalam kurungan X tambah dengan 2. Okey, jadi sama dengan katakanlah kosong. Okay, macam mana nak selesaikan soalan yang bentuk macam ni ya? Okay, bila kita ada kurungan tu, jadi kita boleh guna kaedah gambar jugalah sini. Jadi cikgu cadangkanlah kalau misalnya pelajar-pelajar masih lagi kita panggil ada masalah untuk buat algebra, boleh guna kaedah gambaran, kaedah gambaran yang mana kita andaikan nombor 3 ni sebagai encik 3. Encik 3 kat sini. Okey. Lepas tu encik 3 ni, dalam kurungan ni, kita bayangkan kurungan ni sebenarnya macam pagar. Okey, ada pagar, ni ada pagar macam ni kan. Kemudian orang yang duduk dalam tu, nombor yang duduk dalam tu kita bagi dia nama lah. Okey, so yang ini encik X. Okey, ni encik X. Yang ini encik 2. Encik 2 ni kita kena ambil sekali dengan tanda dia. Sekali kita bulat macam ni. Encik 2 macam ni kan. Okey. Jadi, macam mana kita nak buka kurungan? Sebab selagi kita tak buka kurungan, kurungan ni, okey, kita tak boleh selesaikan masalah ni ya. Kita kena buka kurungan dulu. So, kurungan ni maksudnya bayangkan dua orang ni dia terkurung. Okey, dalam penjara. Okey, so macam mana kita nak keluarkan dia kurungan daripada dalam penjara tadi? Jadi, yang pertama sekali encik 3 ni kita tengok dulu tanda dia apa? Tanda lahir dia apa? Okey. Tanda dia tak ada tulis apa-apa. Maksudnya tanda dia tanda positif ya. Tanda dia positif. Okey, sama dengan encik X. Encik X tu tengok kat depan ni, apa tanda dia? Tak ada tulis apa-apa, maksudnya tanda dia positif. Okey. Encik 2 ni encik 2 pun tanda positif ya. Tanda positif. Okey. Jadi macam mana nak buka kurungan ni? Ya, encik 3 ni okey, mesti menyelamatkan encik X dan juga encik 2. Ini encik X. Encik X dan ini encik 2. Encik 2. Okey. Jadi encik 3 mesti masuk dalam kurungan. Okey, dia masuk dalam kurungan untuk selamatkan encik X. Kemudian bila dia dah selamatkan encik X, jadi dia selamatkan encik X, so dia jadi 3X lah kat situ. 3X. Dia dah selamatkan encik X kat situ. Okey. Kemudian dia selamatkan pula encik 2. Okey, tanda tambah kat sini. Sebab apa tambah? Sebab tanda encik X ialah positif dan tanda encik 2 ialah positif. Jadi positif dan positif jadi positif. Ingat kan? Positif dan positif sama dengan positif. Negatif dan negatif jadi positif. Negatif positif jadi negatif. Positif negatif jadi negatif. Ini jadual yang kita mesti ingat lah. Jadual mesti kita ingat. Okey. Okey. So positif darab positif, positif.
negatif darab negatif, positif, negatif darab positif, negatif, positif darab negatif, negatif. Okey, maksudnya apa sini? Kalau tanda tu sama, dia akan jadi positif. Kalau tanda tu salah lain-lain dia akan jadikan negatif, ya. Jadi bila Encik 3 selamatkan dengan Encik X, tanda bagi Encik 3 ialah positif, tanda bagi Encik X ialah positif, jadi dia akan jadi 3X, positif 3X. Okey, kemudian tanda Encik 3 ialah positif, tanda Encik 2 ialah positif, so jadi positif 3 darab 2 jadi 6. Okey, 6 sama dengan kosong. Macam tu. Right. Okey, kemudian barulah kita boleh selesaikan dia. Okey, selesaikan. Maksudnya sini ialah 3X tambah 6 sama dengan kosong. Jadi 3X sama dengan, okey, negatif 6. Kenapa? Kerana kita pindahkan 6 ni ke belah kanan. Okey, ingat lagi tak dalam cerita sebelum ni? Okey, kalau 3X campur dengan 6 ni, ini dia jadi Encik 6. Okey, Encik 6. Yang ini, okey. Jadi ada apa? Ada buaya nak makan dia, kan? Buaya nak makan, tolong. Okey. Jadi Encik X, Encik 6 tadi, ni Encik 6. Encik 6. Encik 6 mestilah lari ke darat. Ni air. Okey, ni air. Ni darat. Okey, jadi bila Encik 6 lari ke darat, dia akan jadi 3X sama dengan, sebab tanda bagi Encik 6 ialah positif, jadi pindah sana jadi negatif 6. Right. Okey, kemudian buaya nak makan 3 pula, kan? Encik 3. Tolong. Encik 3 cakap, kan? Okey. Dan Encik 3 tanda dia adalah darab. Jadi bila pindah belah sana dia jadi bahagi, kan? So X sama dengan negatif 6 bahagi dengan 3. So sama dengan negatif 2. Okey. So ingat bila sebut bahagi maksudnya per lah. Okey, jadi dapatlah kita selesaikan apa nama ni jawapan kita sini. X sama dengan negatif 6 bahagi 3 sama dengan negatif 2. Okey. Ini adalah apa kita panggil cara membuka kurungan. Okey, ni dipanggil cara membuka kurungan. Cara, warna apa kita nak pilih ni? Okey, warna purple. Okey, done. Okey, cara membuka kurungan. Okey, cara membuka kurungan. Okey. Jadi apa nama ni? Kita tengok contoh soalan lain pula. Soalan yang kedua kita tengok ke sini. Okey. Kita tengok sini. Negatif 3X tambah dengan 2 sama dengan kosong. Okey, macam mana nak selesaikan ni? Okey, sama juga macam tadi. Kita buat apa nama ni? Konsep manusiakan dia. Kita manusiakan dia. Okey. So manusiakan dia maknanya kita jadikan negatif 3 ni sebagai orang lidi je ni, kan. Okey. Jadi Encik 3 ni namanya Encik 3. Encik 3. Yang ini ialah Encik X. Yang ini Encik X. Encik X. Yang ini Encik 2. Encik 2. Encik 2. Yang ini Encik 3. Encik X. Ini Encik X. Encik X. Okay. Dan kurungan tu maksudnya apa? Kurungan tu maksudnya ialah penjara lah. Jadi ada kurungan kat sini, kurungan. Jadi apa yang kita perlu buat ialah Encik 3 mestilah menyelamatkan dulu Encik X. Okey. So bila dia menyelamatkan Encik X, kita tengok dulu simbol tanda bagi Encik 3. Tanda bagi Encik 3 ialah negatif, right? Dan tanda bagi Encik X ialah positif.
Okey, jadi bila negatif bertemu dengan positif, bila Encik 3 nak pergi selamatkan Encik X, tolong selamatkan saya, kata Encik X kan. Jadi Encik 3 pun cepat-cepatlah nak pergi tolong Encik X. Jadi bila Encik 3 nak pergi tolong Encik X kan. Jadi kita kena perhatikan juga tanda dia, sebab tanda ni mempengaruhi juga. Jadi apabila tanda negatif, apabila Encik 3 bertemu dengan Encik X, tanda Encik 3 ialah negatif, tanda Encik X ialah positif. Okey, jadi bila negatif bertemu dengan positif, dia akan jadi negatif. Jadi kat sini negatif 3x. Okey, jadi bila Encik 3 tu dah selamatkan Encik X, okey, dia dah bawa Encik X keluar daripada penjara. Penjara ni kan. Okey. Dia dah keluarkan Encik X daripada penjara. Okey. Kemudian Encik 3 tadi pun selamatkan pula Encik mana pula? Okey, selamatkan pula Encik 2. Okey, Encik 3 nak pergi selamatkan Encik 2 ni, pergi selamatkan Encik 2. Right. Okey. Okey, pergi selamatkan Encik 2. So Encik 2, tanda bagi Encik 3 ialah negatif dan tanda bagi Encik 2 ialah positif. Jadi negatif bertemu dengan positif jadi negatif. So jadi situ negatif 3 darab 2 6. So negatif 6 sama dengan kosong. Okey. Kemudian ini guna kaedah darat dengan air lah, kaedah buaya tadi kan, kaedah buaya. Ini kaedah buaya. Okey, kaedah buaya. Apa dia kaedah buaya? Kaedah melarikan diri daripada buaya. Buaya yang jahat kan, buaya yang nakal. Okey, melarikan diri pada kaedah buaya yang nakal. Maksudnya sini air, sini ialah air dan sini ialah darat. Darat kan. Dalam air tu ada buaya. Ada buaya. Okey, buaya ni nak makan apa nama dia, saya lapar dia kata dia nak makan. Tapi dia tak boleh makan, yang tu ada pelampung. Yang ni ada pelampung ya. Jadi dia makan Encik 6 dulu, dia cuba makan Encik 6. Ni Encik 6. Okey, so Encik 6 ni kena buat apa? Okey, so Encik 6 mesti selamatkan diri pergi ke daratan. Jadi bila Encik 6 cuba selamatkan diri pergi ke daratan, okey, dia jadi kat sini dalam air ni 3x sama dengan kosong campur dengan 6. Okey, sebab apa? Sebab bila kita nak pindah ke sana, jadi kalau positif dia akan jadi negatif. Kalau negatif dia akan jadi positif. Kalau darab dia akan jadi bahagi. Kalau bahagi dia akan jadi darab. Ini formula perpindahan daripada air ke darat ataupun darat ke air. Okey, ini kaedah perpindahan dia. Jadi negatif 3x sama dengan 6. Kemudian ini air lagi kan. Ini masih lagi dalam air. Okey, masih lagi dalam air. Okey, ada buaya, seekor buaya. Dia nak makan, dia lapar. Okey. Jadi buaya ni, dia tak boleh makan pelampung. X tu pelampung, dia boleh makan Encik 3. So, bila dia nak makan Encik 3, okey, Encik 3 mesti selamatkan diri dia. Macam mana nak selamatkan diri dia? Dia kena merentasi pergi ke daratan. So, bila pergi ke daratan, maksudnya, okey, tanda bagi Encik 3 ni, operasi dia apa? Okey. Dia operasi apa nama ni, darab. Okey. So, macam mana dia bergabung dengan X ni ialah darab. Jadi, bila pindah sana, dia kena jadi bahagi. Jadi, X sama dengan X sama dengan 6 bahagi dengan negatif 3 sama dengan negatif 2. Inilah apa nama ni, kaedah untuk buka kurungan. Okey. Jom kita tengok satu lagi contoh lain. Okey, satu lagi contoh lain. Misalnya, okey, negatif 3 dalam kurungan X tolak dengan 2 sama dengan kosong. Okey, ni bentuk ni macam mana nak kembangkan, nak hilangkan kurungan tadi. Jadi memang kalau kita nak selesaikan soalan bentuk macam ni, memang kita kena buang kurungan. Okey, so jadi sekarang ni
kita buatlah macam berencik-encik tadi tu. Okey. So sekarang ni yang ini kita panggil encik 3. Encik 3. Okey. Lepas tu yang ini encik X. Encik X. Yang ini ialah encik 2. Encik 2. Okey, ni encik X. Yang ini encik 3. Okey. Jadi sekarang ni kurungan kita. Okey, ni kurungan kita. Jadi kita kena tolong apa nama encik X dan encik 2 keluar daripada kurungan. Kalau tidak tak boleh selesaikan masalah kita. Okey, jadi apa yang kita perlu buat ialah yang pertama encik 3 ni mesti tolong encik X dululah. So bila encik 3 tolong encik X, apa akan jadi ialah kan encik 3, encik X tu memanggil-manggil encik 3, tolong saya terperangkap dalam ni. Jadi encik 3 macam, baiklah saya tolong awak. So bila dia nak tolong, kita kena tengok tanda dulu. Tanda bagi encik 3 ialah negatif dan tanda mungkin tulis kat sini, tanda tanda bagi encik 3 ialah negatif dan tanda bagi encik X ialah positif. Jadi apabila encik 3 nak menyelamatkan encik X, jadi tanda dia tu bertemu. Jadi bila negatif bertemu dengan positif, dia akan jadi negatif. Okey, jadi kita akan dapat sini negatif 3x kan. Okey. Kemudian encik 3 ni kena menyelamatkan pula encik 2. Kalau tidak nanti dia terkurung terus dalam penjara ni kan. Jadi bila encik 3 nak menyelamatkan encik 2, kita tengok tanda bagi encik 3 ialah negatif. Tanda bagi encik 2 ialah juga negatif. Jadi negatif bila bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Okey. So jadi tambah kat sini. Jadi terus darab. 3 darab 2, 6. So 6 sama dengan 0. Kemudian macam mana selesai ni, bolehlah guna kaedah buaya tu kan. Kaedah buaya tu, buaya nak makan sebab lapar. Okey. Jadi buaya nak makan ni, buaya nak makan siapa dulu? Okey, mestilah dia makan encik 6 dulu. So bila dia makan encik 6 kena lari menyelamatkan diri ke daratan. So jadi negatif 3x sama dengan negatif 6. Kenapa negatif? Sebab kita dah ulang balik, kalau misalnya perpindahan daripada air ke darat atau darat ke air, kita memang buat macam ni ya. Positif darat dengan positif sama dengan positif, negatif darat dengan negatif sama dengan positif, negatif darat positif sama dengan negatif. Negatif darat negatif positif. Okay, so positif darat negatif, and negatif darat positif also negatif, right? Okay. So sekarang ni kita tengok sini bahawa negatif 3 ni macam mana dia melekat dengan X ni? Dia dilekat oleh hasil darab macam tu kan. Dia melekat dengan hasil darab. Jadi apa yang perlu dia buat ialah kita kena, sebab darab bila bertukar ke belah sana dia jadi bahagi kan. Jadi X sama dengan negatif 6 bahagi dengan negatif 3. So sama dengan 2. Okey, jadi ini adalah 3 contoh lah. Contoh yang pertama, cikgu bagi 3 darab dalam kurungan X tambah 2. Nombor 2, negatif 3 X tambah 2 darab dengan X tambah 2. Dan yang ketiga ialah negatif 3 darab dengan X tolak 2. Okey, ada lagi beberapa contoh yang lain, tapi cikgu rasa untuk kali ini cukup setakat ni. Okey, jumpa lagi insya-Allah di masa hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.